Hai semua, hari ni saya nak share resepi jelatah nenas dan timun bersama serbuk kacang tanah. Sangat mudah nak buat, bahan-bahan pun tak banyak tapi dijamin sangat sedap. Bahan-bahannya 1 biji nenas yang manis, sebiji timun, sos cili, garam, gula, serbuk kacang tanah, 2 biji bawang besar. Kalau tak nak terlalu pedas, tak perlu masukkan cili padi dan cili merah sebab kita guna sos cili, yang ni pilihan. Iris nenas nipis-nipis. Iris timun nipis-nipis, kalau nak guna penyagat pun boleh. Cili merah, cili padi dan bawang pun iris nipis-nipis juga. Siapa yang tak tahan pedas, tak perlu masukkan cili merah dan cili padi, cukup hanya guna sos cili sahaja. Campurkan cili merah, cili padi dan bawang bersama dengan timun dan nenas. Gaulkan kesemua bahan bagi sebati dulu. Kemudian masukkan sedikit sos cili. Gaul dulu bagi sebati. Kalau tak cukup boleh tambah lagi. Semuanya main agak-agak saja bahan-bahannya ya. Kemudian masukkan sedikit gula. Masukkan sedikit garam. Saya masukkan sedikit serbuk perasa. Bila dah sepati semuanya dan sudah secukup rasa, bolehlah masukkan serbuk kacang tanah. Serbuk kacang tanah ni kalau suka masukkan lebih, masukkan lebih. Kemudian kacau bagi sebati semuanya. Kalau saya buat jelatah ni, saya suka meratah ataupun makan begitu saja. Memang sangat sedap. Jelatah ni memang tak mudah basi sebab tak ada penggunaan udang kering ataupun udang kering tanpa kulit tu. Sangat mudah nak buat, bahan-bahan pun tak banyak tapi dijamin sangat sedap.